You are now listening to Simbang Panas Podcast. Yo, what is up people? Selamat datang ke lagi satu episod Alkisah Podcast. Sebelum kita mulakan kita punya podcast kali ni, jangan lupa podcast kita dibawakan khas kepada anda oleh kami dari Team Rolly. Jadi kalau korang nak kuruskan badan, nak cantikkan badan tu, tak terlambat lagi. Dan cara dia senang saja. 2 product, 1 practice. Yes, 2 product on practice. There's 2 product inside this product as well. There's Unimati and also BioLife S. Unimati untuk your breakfast and BioLife S is for your lunch and before your dinner. Betul. Jadi dah minum Unimati tu, always remember, do not have any food or do not have any sweet drinks or any drinks with milk lah. No milk, no sugar lah. Basically air putih sajalah. Why? Because kita nak kita punya badan continue to be in fat burning mode ataupun fasted punya state. Betul. Jadi dia keep on continuing to burn your fat. Yes. Tapi jangan takut, Unimati akan buat korang kenyang all the way, and most of us kenyang sampai ke lunch time. So kalau nak order, cara dia simple saja. Just tekan link dekat kita punya individual bios, id.isham. And for deferred. Dan saya tak ada. Mahi belum lagi. Oh yeah, by the way, Mahi is here. Yes. So kita kidnap kita punya guest. Kita tak kasi dia balik. Since kita punya next 2 topics ada kena-mengena dengan kira Mahi boleh relate lah. Betul. Dia dah kahwin dan dia ada anak perempuan. Yes, betul. Jadi kenalah. Jadi kita Semua boleh relate. semua. Jadi kita akan jumpa korang sebentar saja nanti. See ya. AKP di studio, jom dengar Alkisah, nak buka cerita. Tak kisah, tak kisah, Alkisah, Alkisah, Alkisah Production. 3 budak dope dalam stu, semua stick macam glue, semua sick macam flu, Dulu tak kenal, now you know. Guess who? Pass the mic, pedas panas padu, AKP di studio, jom dengar Alkisah, nak buka cerita. Tak kisah, tak kisah, Alkisah, Alkisah, Alkisah Production. Yo, what is up people? Nama saya Aidi Syam. It's your boy for deferred. And it's your boy, the bit of Joker. So we still got Mahi Kasalisto in the house. Yes. So macam Aidi cakap tadi, Mahi is still here because the next 2 topics, basically this episode dengan next episode is something that he can relate lah. Exactly. And macam aku cakap, especially to all married men and all married women out there, this one is for you. Please join us in this debate. I know some guys here are definitely gonna try and be politically correct. Betul. Pasal takut kena tidur luar. Betul. Atau takut tak boleh jumpa mak hari raya nanti. Okay. Jadi Saya tak takut. diam sia. Okay. Alright, So here we go. hari ni punya episode, we're gonna be trying to debate about this thing that that has been in the list of debates. List of debates, Okay. For very very long. Alright. The mom versus wife. Oh my punya gosh. debate. Kira point of view of the Husband. Habi. Rabbi. Oh, tak boleh. Kita tunjuk skill lah. Saya ada talent. Okay, jadi this one is opinion kita sendiri. No one's correct, no one's wrong. Dia opinion masing-masing. Betul. Lah. Okay. Alright. So aku nak tanya korang dulu. Lepas korang kahwin tu, Okay. after your ceremony everything, Okay. do you guys already have your own place atau do you guys stay with your in-laws? You want to go first? Okay, so for me is I don't have my own place yet. Home. So I live with my parents. Your parents? Yeah, my parents. Okay. Pasal kau ada bilik sendiri ke? Pasal Yes, pasal ada bilik because I'm the only one left lah senang kata. My Only brothers one dah ada rumah sendiri kan. Okay. So I got like senang kata 2 bilik. Okay. So boleh lah satu bilik tu pakai untuk You lah. me and my wife lah. Okay, I see. Okay, for me is I live with my brother-in-law instead of my mother-in-law. My brother-in-law. Brother-in-law. Kira Syida punya abang. Syida punya abang. Okay, Okay, tidur dengan dia, dia ada extra bilik. Aku tidur dengan dia. Sweetnya. Wow. Extra service. Aku live with him for 5 years.
Okay. Baru aku dapat rumah aku. Alright. Yeah. Okay, the reason kenapa aku tanya korang pasal aku lepas kahwin, sebelum kahwin aku dah ada rumah. So I got my house prepared like few months before our that's wedding good, day. So bila kita dah kahwin, terus balik rumah sendiri lah. So Sebelum kahwin dah balik tak? tak boleh. Abuk mai. Abuk. Ada taruh bag-bag lah. Okay. Betul lah. Kira nak kena ni furniture semua nak kena masuk. Kena siapkan habis nak kena cantikkan. Betul. Jadi malam pertama takkan malam pertama buat kerja rumah. Tak ada baju Malam pertama tak ada baju. Malam pertama kira rumah lawa lah. Betul. Rumah cantik lah. Showroom quality. Sekarang habra. So macam aku cakap, so that's why macam it's very hard for me to relate whenever it comes to household issues within wife dengan mum in-law or dia punya own mother lah. Okay. So kau don't have that issue lah. Yes, I don't have that issue lah. So aku nak tanya korang, first thing first, since korang staying with in-laws ataupun macam kau, who runs the house? I mean at the end of the day, siapa have the final say of that house? Kau nak pergi dulu. Tadi aku kau nak pergi dulu. Aku orang gitu je. For aku lah, if I were to live with my mother-in-law, that is her house, right? So I respectfully will listen to the mother-in-law. Correct. Yes, but in the room, my wife the law. Okay. Alright. Gitu lah. Okay. Yeah. Untuk aku jawapan dia simple je. Rumah mak kan, mak lah. Betul lah ya. Because technically bilik tu pun dia punya. Betul. Okay. Cuma kira-kira macam asalkan kita punya basic house chores tu kita buat lah, tolong sikit. Kita kena tolong. So kalau kau let's say contoh lah, kau live with your mother-in-law atau your mum, which one would you say? Be honest. Kalau aku entah macam aku cakap tuan rumah, siapa tuan rumah kira tu dia punya. Betul lah. So tapi selalunya kalau tu rumah isteri. Okay, I mean mother-in-law lah. Kira kau punya mother-in-law. Okay. So bini kau punya mak lah. Yes. So usually there wouldn't be much of a problem. Usually. Okay. So that's why aku rasa a lot of especially the Malay couples yang dah kahwin belum dapat rumah, usually The husband will go to the wife's house. Usually lah, most of the time lah yang kita dengar. Pasal there will be lesser drama. Yeah, that's what I heard as well. Kalau contoh my wife follow me home, there will be a bit of macam tension. Apa yang kau baca doa lah. Kau kira terbalik. Tapi aku terbalik bila aku dah ada anak my firstborn. Yang time pantang tu aku kena tinggal kat rumah in-law. Okay. Banyak cubaan. Banyak masalah ke? Banyak cubaan. Banyak cubaan. So, ya Allah. Wait. When you stay at your in-law place, banyak cubaan. Yes. No, I'm talking about macam kalau the husband. So sekarang bila kau baru kahwin kan, ada tak macam kau caught in between mother versus wife punya tug of war? Macam kau tak tahu mana satu punya side nak backing. Yeah, when you are at this one, yeah. Ada, memang ada lah. Ada? Ada. Kongsi sikit. Okay. Once upon a time. Kepada bini saya minta maaf dulu. Kira kita dah tahu lah. Dalam tu dia support siapa lah. Kita dah tahu lah. Nampak member dah comment, I want to hear your answer. Allah Akbar. Kau dah kahwin berapa lama? Kau dah kahwin berapa lama? Kira dia masih menunggu sia. Dia belum ada closure sia ni issue. 20 berapa? Yeah, so what's the issue, bro? Okay, I think it's quite common lah. I think for all the household. So basically the tug of war is when macam for example okay, dua. Dua example lah. Kita narrow down lah. Kita narrow down lah. Banyak sangat. Jadi dia narrow down dua. Okay. Allah. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. First macam as simple as pinggan lah. Pinggan mangkuk. Because certain people ada OCD. Okay, betul. Mak kau lah. Tak ada, aku tak cakap. Okay. So macam there's certain people have different ways of cleaning. Okay. So macam different arrangement dan sebagainya. So macam
when our wife bila kita try to do certain macam how we do things lah macam okay in our vision view this is how we kemas. Tapi nanti on the parent side nanti apa ni berserak ni apa kita tak tahu. Kau tak tahu kemas ke gitu kan. Sikit-sikit je. So lepas tu nanti kau ajar sikit macam mana lah gini tolonglah sikit gini. Tapi actually kau nampak dia tengah kemas. Tapi macam in another person eyes dia tak kemas, tak ada buat apa-apa pun. Okay. So macam itu kita tak macam okay aku nak cakap macam mana ni sekarang nanti ada satu macam dah pernah malah macam gitu tak apa. Habis ada lagi macam you got two people to take care of. Kalau kau side this side macam side your wife yelah dah kahwin itu je lah habis mak letak tepi macam itu anak derhaka alamak kan tapi tak cakap lah kan. So kena nasib yourself macam dia dekat pressure sekarang. So bila nak pergi ke sana pula yelah semua your mama yelah kat sini. So it's very hard So jadi how did you settle that thing? So macam senang je kan. Semenjak kerja masjid ni kita banyak pertolongan Okay. So macam tak kau pergi volunteer datang rumah. Tak ada kan feeling jadi ustaz. So macam tengok tak apalah, kita harus bersabar InsyaAllah nanti bila kita ada rumah kita boleh jauhilah masalah-masalah. Kita harus bersabar. Kau tak try ceramah mak Tak ada ceramah. Nanti dia ceramah aku balik. Aku macam a'udzubillahi minasyaitan. Aku gitu je lah balik-balik. Okay. Because at the end of the day itulah aku cakap okay baby kita kat rumah sini you're not comfortable. Like for me I'm comfortable because this is my house. And you know how things work. Correct. And macam kita the wife kalau masuk pun baru tempat baru. So dia pun dia dengan our mom very hard to klik lah. Pasal diorang masih tengah adjust kan. Betul. So I think it will take time. Itu je lah it will take time. Banyak bersabar je lah. No, aku just feel that a lot of tension will be going on if you stay at your husband's side is because macam contoh nak masak. You know like macam what I've heard stories is macam nak masak macam Ferd tak suka gini, something like that, you know, for example lah dia macam gini, but then your wife want to do something special for you. Kau faham tak? Then ada tension from there already. Okay, aku pasal aku have a few friends also yang kira the ladies lah basically yang tinggal dengan in-laws. Some yang kira aku dengar kira macam quite chronic juga tau. Ada yang mother-in-law bahasa very pantang of the timing you wake up. To that kind of little punya extent. Then aku rasa macam if aku in diorang punya position aku first thought aku tak imagine like letaklah kau work 5 days work week for example. Weekends is the time where kau nak rest lambat, you know, tak kisah. But even on weekends if so basically kawan aku punya mak ni dia very anal. Perempuan in the house must wake up by 7. Die tau by 7 to make sure that you know at least kat luar tengah buat kerja ke tengah kemas ke so the house is clean for the husband to wake up. Yes. And with breakfast spread ready something like that lah. Jadi member aku punya bini ni dia kira macam culture shock lah. Dia macam culture shock. Pasal kat rumah tak ada. They don't have to do all that. Habis pula kebetulan pula the wife ni kat rumah sendiri ada baby. Ada baby. So bangun baby dah siapkan semua. Correct. Jadi bila dia kena transition tu dekat rumah mak mertua, kali mak mertua pula pukul 7 kena bangun. Member lagi baru kahwin, belum ada anak. Malam suami naik movie. Betul lah. Malam so karaoke dengan Hadi kat luar. Lepas tu balik besok pagi balik pukul 3. Pukul 3 4 pagi. Kena bangun pukul 7. Kiwa busy mah. Penat. So penat kira mak mertua dia. Tapi mak mertua dia the problem is aku rasa pasal mulut lah. You know kalau bahasa kau unhappy but kau just tell the husband, you just tell your son, it's okay. Now it's up to your son whether you want to tell or you just want to keep it with you. Okay, correct. The problem is mak dia macam say it out loud. Tapi bukan direct kat dia kan? Bukan direct tau. Kira macam ni, apa ni perempuan bangun macam gini? I think that's normal though. Like really
like that kind of, like dia tak akan direct, dia akan just cakap gitu, kau terasa kan kau. That kind of thing, yeah. But we all know that you're directing You're to that referring person. to, Kita, it's normal lah. And somehow she's new at the house, right? Ya, so entah, aku tak tahu. Part gini kira siapa problem? Mak mentua problem. Untuk aku mak mentua. I mean to be honest I mean I know you have your rules, Aku but tahu- it's for your children. Yeah. You know, But- not your Okay. in-laws. For your friend story is because of dia bangun kan? For my friend story pula For my friend story pula lain tu. Dia is pukul berapa kau balik rumah? Ada curfew. Ada curfew bro. Dah kahwin. Dah kahwin. Ada curfew. Ui. Dia macam lambat sangat ni balik apa ni? Tak tahu nak balik ke? Macam itu. Padahal dia dengan Husband. Is either tak kisah. Is either dia dengan husband Atau dia kerja ke ataupun dia kerja balik lambat. Let's say macam for example example aku aku macam sekarang kita tengah shoot kan pagi-pagi kan. betul. Lepas tu aku balik rumah in-law aku. Nanti kena marah macam itu lah. Dorang my friend ni kesian. Sama yang aku ada lagi satu member sama juga mak mertua dia Inal. Pasal nanti husband dia kira perempuan tu punya mak tau. So member aku yang lelaki lah. Okay. Dah kahwin kan? Ya. Suka hati kau. Suka hati aku nak bawa bini aku keluar, nak balik ke apa. So dia macam Inal pasal dia ni bawa bini dia keluar balik malam. Kau faham tak? Dia bukan zaman matai lagi tau. Ya, if it's matai aku faham Kau nak control kan, Correct. Habis- Korang dah halal pun. No, the worst part yang buat member aku tak boleh tahan and literally like just leave the house and stay dekat hotel for macam kau tahu macam those kind of pangking kind of hotel. Okay. Like for few months pasal mak dia cakap apa ni, kau ingat ni rumah apa? Hotel ke apa? Bawa keluar anak anak orang habis bawa balik. Common statement. It's like, no bro, like I know it's common statement but to your children. Yalah. And yang belum kahwin, yang masih dara. Ya. Ini dah kahwin sih. Yeah, I always get that kind of treatment bila aku belum kahwin. You know, Yeah, like macam my agree, dad will say yes. like, kau fikir rumah ni hotel. Kalau rumah hotel kau bayar, kau pergi bilik. Macam gitu kind of thing. You know, like I get that treatment with my father. But to me, lepas kahwin, my father terus dah tak kisah. Like macam, Oh, berani dia. aku terperanjat. Oh, berani dia. Kira dengan facial expression lah. Yeah, but I'm surprised that tapi aku dah tak ada curfew ever since aku NS lah. But my sister ada curfew sampai dia kahwin tu. Even lepas dah Tak, kahwin. lepas kahwin dah apa lah. But that's the thing, the treatment is only before you get married. Okay. But it's really macam rabak lah, kawan-kawan rabak lah. Sampai tinggal hotel bayar sampai, kira sanggup lah. Kira dah sanggup lah. sampai berapa tahun tu. Every day no lah, $40, $40. After that, aku rasa after that 1 month dorang finally dapat rumah sewa. Oh, I think it's good though. Pasal macam Yeah. for example macam aku aku admit lah tak mahu. Bini aku pun tadi tengah question my friend ke. Aku macam sabar lah. Dah tak reset lah katanya. Apa ni? So kira-kira macam we got so much pressure by our parents, regardless lah aku punya side ke dia punya side to the point kita macam you know what, can we just go get away just for our mental health sake Okay. So kita just like kita just book a hotel kat mana-mana kan. Tak kisah pergi KL pun tak kisah. Okay. Just have a getaway where we get away from all these problems. Kita literally macam tak nak lain family group You know, like shut down lah. let's just focus on us because we've been too focused on making both sides happy and trying to balance tau macam because one of the issues is kita stay kat rumah, let's say kat rumah parents aku. Nanti kat sana pula merajuk, korang lama sangat kat sana, korang tak datang sini ke? Wow. You know? Nanti bila kita pergi sana, sini pula, korang nak kat sana, kat sini lupa ke? So it's very hard to balance sampai kita dah ada rumah lah. Korang dua-dua datang rumah kita. Gitu. Wow. Berani duk dia. Berani duk dia. Gua beli beras, gua masak. Gitu. Tapi macam macam aku cakap like hari ni main topik, the main focus is kita as husband. Yeah, correct. So dia macam
kadang kita nak cakap senang tau. Macam alah dah lah orang tua. Buat bodoh je lah. But kita tak tahu bini kita punya pain, perasaan dia, dia punya pendam. Betul. Belum kita yang kena. Betul. I feel you. Kira ke suami misali like kita tersepit tau. Kita tersepit. Betul. Macam kita nak tak tahu nak backing mak ke. Backing anak. Anak pula backing tak tahu wife nak ke. backing wife ke. Nanti Kadang backing yang betul pun jadi salah kita. betul. Nanti macam nanti ikut agama, nanti cakap tak fair pula. Betul lah. Kalau ikut agama bagus. kita kena dengar cakap siapa. Ni ada orang lagi message nampak. Nampak? Dia cakap mengikutkan agama, dia ada message nampak. Mendahulukan isteri sebelum mak. Kau cakap pasal agama, Ustaz Syahid pun dah masuk. Ni sedara ni Ustaz Syahid. Adakah dia yang komen tu bukan Ustaz Syahid tak. Ustaz Syahid yang kerja kat sekarang kat Masjid Sultan Apa khabar Ustaz Syahid? Syahid Sazali. Syahid Sazali tak kenal. Bukan Salah Syahid. Salah Syahid Okay, betul apa kau kata. Okay, aku nak masukkan agama dah. Tak masukkan. Memang betul kita kena kata isteri dahulukan untuk mak. Betul. Tapi masalah ni situasi. Wait again. Kita kena dahulukan isteri sebelum mak. Tapi bukan syurga bawah tapak kaki Yes, mak. betul. Memang. Betul. Tapi it's your responsibility now that you are head of the family to take care of your wife air and everything. Not to say that you neglect your mum Yeah, terus. no. Yeah. Betul lah. Betul. Betul lah. Priority level bro. Aku dengar cerita lah. Okay. Macam contohnya kalau Okay, kasih contoh Pak Ustaz. Contohnya lah, kalau contohnya isteri dengan Kau nak mimbar tak? Contohnya contohnya kepada sesiapa yang belum Buat main. mak dengan isteri gaduh. Okay. Mak dia setuju. Okay. Engkau Lari rumah. Biar korang dua pujuk aku. Korang dah habis baru call. Macam gaduh. Kita as a husband, kita nak kena, bukan prioritas bini, bukan prioritas mak, kita nak kena solve it in a neutral way. Kita nak kena baik-baik sana, baik-baik sini. Ajak dorang makan. Ajak dorang makan ke apalah, like make it better lah. Untuk that's what I heard lah. Tapi kadang-kadang bro, aku dengar daripada kawan aku lah. Kawan aku. Kawan. Ni episod banyak kawan lah. Kita banyak kawan. Kita banyak kawan experience. Laki ni sebenarnya kita banyak kawan. Betul. Sahabat yang kurang. Betul. Okay, ceritanya bang. Kawan dia. Kawan dia pula. Kawan aku. Okay. Macam kawan aku ni lah, dia tak balik rumah mak dia selalu. Okay. Habis mak dia start merajuk dengan dia. Tapi aku tapi kawan aku ni Terbocui sikit lah. tapi kawan aku ni dia selalu dengan sebelah sana, sebelah pihak in-law. Sebab it's so nice. Dia kata gitulah. It's so nice gitu. Macam then after that kawan aku ni very macam dah terlupa lah. Sampai nak message pun mak bapak dia. Alamak. Sekali macam Jadi mak bapak kau merajuk lah. mak bapak kawan aku ni lah. Tapi merajuk kawan mak aku ni style duk. Okay. Dia message kawan aku ni. Member dah menangis bro. Dia message kawan aku ni cakap, today kawan dia lah, contoh lah ayah masak this lauk for you, ni gini. Okay. Lauk apa ingat tak? Your friend ingat tak? Kawan Your aku friend? kata tak salah aku sotong sambal lah. Sotong sambal. Okay. Favorite dia lah. Okay. Ada yang cakap betul Ferd kawan. Lepas tu pergi betul. It was a good discussion lah, kawan aku kata lah. Dia bukan macam dia macam gini tak. Dia macam kenapa tak datang sini, macam gitulah. So from that day onwards, kawan aku ni realise whereby dia nak kena adilkan lah. Macam Kawan-kawan. tak aku. Macam aku kalau macam it's very hard to meet both sides. That's why aku macam jarang meet both sides even. Tu aku pun nak tanya juga. So macam aku kadang kalau if let's say macam ada masanya atau dan ada rezekinya, kita bawa dua-dua side keluar pergi makan. Jadi kita ramai-ramai satu family. Kau pernah buat gitu? Benar. Aku tak So, pernah. jadi senang sikit lah. So both sides happy lah. At least dia senang tau. Kalau kawan aku, dia tak boleh. Tapi aku faham there are times where aku for sure feel definitely mak mertua aku ada kecil hati sikit lah. I think pasal but
macam I think she also after a while she starts to understand. Pasal bini aku selalu cakap, yelah ini pasal rumah mak aku is just very very dekat. So habis mak mertua aku kerja, mak aku tak kerja. So my wife is my wife and mom is both housewife. Jadi bukannya bini aku selalu jumpa pun. And kalau jumpa pun kadang biasa dah ambil anak, kadang kita singgah sekejap. Dengan kau lah. Dengan aku. Dia bukan macam selalu. Habis macam family aku pula selalu berjalan. Oh, suka keluar. Mak mertua aku suka berholiday. Dia macam almost every week aku rasa mak mertua aku pergi holiday. Wow. Many money mami. Wow. Mami, give me some money, mami. Habis bini aku pula dia malas. Dia malas nak pergi macam, kalau if it's too often dah jadi macam tak special kita rasa. So dia macam, kita suka macam letak lah every 6 months, every 6 months baru pergi. Then it's like you feel like it's a holiday, you know? Correct. Jadi kadang kecil hati. Macam yelah kau family sana je boleh gitu. But she says it in a joking way. But I know as a son-in-law, I know dia macam gitu lah. I feel it lah. But tapi holiday. Okay, macam family aku pula. Sekarang akulah aku. Family aku beside suka gather tu. Every Sunday gather. Tak kisah kau kerja apa ke, Sunday gather. Okay, tapi family side bini aku lain sikit. Dia macam gather maybe after 2 weeks gather, after ni gather. Boleh jadi gaduh tu. On the same day lah, Sunday juga. Sunday. Tapi tu boleh jadi gaduh tu kadang-kadang. Kenapa? Pasal on that day macam aku nak kena gather apa. Tapi dia pun ada gather. Kau pun habis kau tak give and take. Dengar lah. Kau gaduh tu pasal itu tadi important pasal nak celebrate birthday orang. Terus orang plan nak gather. So aku macam macam mana ni? So aku macam terus gaduh a bit. Lepas tu aku macam fikir balik, bodoh apa aku gaduh. Selalunya every Sunday aku jumpa diorang. Kau nak aku give and take, kasih pula kan. Lepas tu aku macam okay lah, you know what, just go to the family side bini aku lah. Dia yang lagi satu yang selalunya jadi isu raya. Raya. Kita mana rumah pergi dulu. Kita nasib baik kat Singapore, kira tak ada kampung-kampung. Balik kampung mana dulu. Macam kawan-kawan kita kat Malaysia kan selalu husband wife akan jadi isu pasal balik kampung siapa dulu. Sampai siap lagu. Jadi kalau kita kat Singapore ni walaupun bunyi dia macam senang, tapi susah juga. Susah. Pasal kita kat Singapore Monday tu kita tak ada holiday tau. Bahasa holiday panjang for hari raya. Kita tak ada. So kadang nanti and keluarnya selalu on weekend. And both side definitely nak keluar. Betul. And both side usually and that important day yang akan pergi rumah-rumah important lah. Betul. Correct. It's always falls on the same day for both sides. Itu yang jadi masalah. Correct. And dia punya schedule pun susah. Kita selalu nak keluar as a whole family. Dan dia kata tak boleh, I kerja shift this timing tak boleh. Okay, did you got it on lock already? Macam first day of raya macam mana ni everything? Did you got it on lock already? First day raya punya shit dah settle lah. Okay, macam aku macam the first year bila aku baru kahwin kan, it's very tough bro tu aku. Macam aku tak biasa weh. Like macam so siapa dulu gini kan. Then after a while kita dah lock bro. Okay, family pagi kat sini, ni petang kat sini, lepas tu petang siapa kind of thing dah lock. Every first day the same thing. Okay. So dah 7 years same thing. Okay. So dah lock. Cuma the next weekend yes. Itu problem bro. Itu problem. Kalau tak second day selalu yang dah start pergi rumah ubuk-ubuk. Kau pakai ubuk ke? Kira ubuk. Boyan lah. Sama lah. Nanti kalau kau tak pergi Kalau kau tak pergi nanti kau sampai hati kau tak pergi. Ubuk ni dia tak jaga kau. Tiba guilt trip kau kira kau kena guilt trip tau. Habis ubuk ni jaga aku, ubuk tu jaga dia. Takkan nak split. Bebek. Tak boleh lah. Aku sampai pernah cakap dengan bini aku, apa kata kan, aku bawa Sofia, kau bawa Sarah, kita split. Next year kita switch. Next year switch lah. Kira bopian apa. Nak buat macam mana? Kalau aku selalu buat macam first come first serve. Okay. So aku kau kira artis lah, orang kena booking kau kena buat booking. So okay, before the week korang plan dulu. Okay, siapa yang cakap okay, first day raya pergi rumah ni at this timing. Okay. Siapa cakap okay, book this timing Kalau so usually either one akan cakap dulu so kita okay, so this year nampaknya kita pergi my side first. Okay. Dan lepas tu until certain timing, okay, kita kasih sampai pukul 4:45.
After 4 or 5 baru kita pergi the other side punya. Macam gitu lah. Okay. Tapi ada isu tak Ni dengan banyak. kau dengan wife kau bila part gitu? So far Tak tak ada ada lah. So far tak So ada. far okay. Dengan in-laws kau Tak ke ada, apa? usually yang jadi kadang I wouldn't say issue lah. Kadang jadi macam ada misunderstanding atau macam ada conflict, a little bit of conflict bila timing dia tak ikut. Yeah. Macam dia janji tau, okay, kita pergi you punya side ni, timing ni. Oh, lepas tu lambat. Lepas tu okay, aku punya side timing ni. So kita dah plan tau dengan travel time semua dah plan. Okay. Pula sampai sini letak family members tak sampai. Lepas tu kita dah kena tunggu habis. Lepas tu dah terdelay, termakan sikit. Yeah, Lepas tu correct. family sebelah dah call, oi korang kat mana ni, tak sampai-sampai lagi. Amak dah problem je. Lepas tu kau buat muka tak ingin kau lah. Habis lepas tu kalau kau nak gerak siang, nanti tak boleh. Ya, Nanti correct. apa ni, Belum tunggu sampai sekejap pun apa. tak boleh. Lama. Dah problem siap, problem. Sekap minum air je. Gitu Habis macam mana bang, ramai sangat. Okay. Tapi kan aku fikir balik. Macam tadi yang since kita berbual yang pasal rumah tu. Aku rasa okay, do you feel like your partner should macam how to say, macam give and take atau try and learn the ways of the other person? Or do you feel like the mother is the one that needs to learn the way of the daughter-in-law? Mana satu? I think the wife need to learn the rule of the house. Yeah, for me. Look at me now. Yalah, the wife So need I to feel like gitu okay. So I feel like is for me both kena communicate, like kena faham each other, is it? yeah, because the problem is kalau dorang tak faham selagi tu, dorang ada dorang own territory that you either follow me or I follow you. Okay. So they need to compromise sikit lah. They need to understand that this is my way and this is your way. Then macam mana we can meet in the middle. Because kalau kita So both sides lah. Mak dia pun kena give and take lah. Kena give and take juga I think that's where to prevent any conflicts lah. Aku disagree a bit lah. Okay, Aku kenapa? a bit. Macam untuk aku, you come to people house, you respect their house lah. That kind of thing. Like for me, my point of view. it's true, yes, correct. So whatever it is, like the rule and regulations, like macam for example the cooking, the the cleaning and everything, you just try to adapt. Kalau the thing that you don't like, you tell your husband. Maybe something that your husband can help you with. Correct. Okay. The issue is I macam aku attack balik Okay, sekarang aku kasih kau situation. Okay. Kau dah buat gitu Aku referee. Kau dah buat gitu Sekarang kau dah ada rumah. Okay. Okay, sekarang mak kau datang, dia aturkan rumah kau. Macam mana? Then it's for me to tell to my mum lah. Tu lagi satu problem. Nampak? Member aku buat ada duk macam itu. Ada duk member aku cerita. Apa ni berserak rumah kau? Gini, itu. Mak dia datang sekali-sekala, tapi macam Dia yang control rumah tu. macam Correct, asal yeah. rumah kau macam gini, asal ni macam gini, ni tak boleh kat sini. Ni macam Habis lepas tu kawan aku tu lelaki tu diam je. Bodoh. Kau dah stun lah. Macam apa sih? Macam Dia cakap rumah aku. kira dia cakap apa? Dia tak boleh melawan pasal tu mak dia. Tahulah level mommy's boy, tapi agak-agak lah. Kan? Aku pun mommy's boy. Tapi kadang melawan. Yalah, benda yang betul kau lawan. Astagfirullahalazim. Sorry mommy. Terus aku cakap macam kena compromise lah. Macam try to understand. But I got that situation though. Like my dad come, bang apa bang kipas berabuk bang, that kind of thing, you know. But aku my mum back up aku. Padahal rumah sendiri bukan dia yang mak kita juga. Mak aku back up aku. Biarlah rumah dia. And aku macam, oh ya, patutnya Syida suruh abang lap. Lepas tu Syida kira bini aku back up bapak aku. Dah suruh dia lap tapi tak lap. Padahal dulu sebelum kita kahwin kat rumah tu kita yang bersihkan, bukan dia. Betul. Bang, pergi lap ni bang. Pergi rumah kita, Gitu kena marah. dia marah kita pasal kipas kita. Betul ni. Okay, macam Ayah mama, I love you. Okay. Aduh, tapi macam apa yang Ferd cakap, aku rasa aku feel like it's unfair. Okay. For let's say if the wife go to the mother-in-law place, and she is not macam Prep. warn ataupun warn. prep that actually kan, you nak kahwin dengan I kan, kita nak tinggal rumah mak kan. This Ini is tau how it is. mak This I is the macam list. gini tau.
Tu dia kasih list tau. Cik, tengok berapa panjang list dia, cik. Dia kasih list tau. Bangun kena pukul berapa. Okay, cuci pinggan kena macam gini. Cuci baju tak boleh. Important. Bangun subuh Dia macam doskan nanti balik tak boleh macam gini. Oh nak kena keluar. Nak kena prep lah. Kau jangan masa dah tinggal, lepas tu tiba pampum. Dah pampum kira dah kasih yang kira kalau dia macam nak sekarang you dah tinggal kat rumah rumah mak. Oh itu pampum dia. Tak ni kalau yang baik. Yang baik Aku fikir benda lain pampum. Tapi bukan, itu pampum lain. Dia cakap kalau ni sekarang you dah tinggal rumah mak, mak expect you macam gini-gini. Kalau dia berbual masih okey tu. Kadang budak tu tak tahu apa-apa lagi. Kau tak prep, kau tak warning dia. Ya. Tahu-tahu kau macam kalik-kalik dia tak buat apa yang kau expect. Tak boleh lah. Tapi kau kali kira indirect way tau. Sakit tau. Tak style tu. Sakit. Macam aku baru-baru kena. Kau kena. Tak tu, tapi sebelum kahwin. Tapi dah kahwin tak kena. Okay. Tapi what if kau let's say like your wife come running to you macam nangis-nangis pasal apa? Let's say kau kerja then something happen kat rumah yang kau tak tahu. Kau tengah busy kerja. Then lepas tu terus wife kau datang, kau balik kerja, wife kau tengah nangis-nangis. Ni kawan kau ke? Kawan. Nanti kasih senario lah. What would you do? So that macam would be a bila kau tanya dia macam tak nak cakap because of Respect. maybe respect to Yang because mother-in-law. Aku tak boleh perempuan macam ni. Tapi Alas nanti dia cakap. Muka dia gitu. Tapi nanti Aku dia cakap. serius. Sabar. Aku benci orang kalau macam nangis ke, dia sedih ke. Lepas tu kau tanya kenapa? Afsal, asal kau nangis? It's okay. Itu leave it for the rest. Tak ada That is apa-apa. struggle for all Tak guys. ada apa-apa. Cakap. Kan? Lepas tu kalau kau nangis tau. Lepas tu nanti kita yang jahat. Lepas tu kita kena minta maaf. Apa ni? Kata kawan. Kawan. Tidur luar lah aku. Tapi in that scenario, aku don't know what to do, bro. Pasal masalahnya aku kat kerja. Correct. Kau imagine tengok Bukan dia cakap kau dah balik. Tak macam Tak, dia lah. no. Macam that thing happen bila kau kat kerja. Bila kau balik kau nampak isteri kau tengah nangis, and then kau found out because of maybe kau punya mak kau actually marah your wife. Okay. Because of maybe Tapi bila kau ada that kind of things don't happen. Right. So, if what would it's a you do? scenario that one, if I really macam balik, tiba mak aku macam tak ada apa-apa jadi, you know, that kind of thing. Aku macam ini drama asal ni. Drama Kau ambil drama ni. But aku really will not know what to do yet until I see it with my eyes. Kau get it. But aku will still talk to my wife, you know, like try to make sense out of it. Okay, kalau let's say dia bilang kau Cik tadi mak you marah pasal gini. Okay, then I will just straight away talk to my mom. Like macam aku will talk to my mom saying that is this true. Habis mak, besar mak. Tak. Aku I love you mama. I love you mama. Yeah, but I will always talk nicely. Macam aku orang will always like come to a conclusion whereby aku macam, is this true? That kind of thing. Aku need to know the facts first, you know, like that kind of thing. Bukan aku tak percaya bini aku, but I need to know your side of the story as well, you know, that kind of thing. If it's true, then maybe it's time for me to sit both of them in the table lah. Tapi kadang-kadang susah juga tau. Kalau let's say betul lah dia bini kau dah datang cerita. Kali benda yang mak kau marah dia tu macam benda yang actually patutnya kena marah. Actually tak sepatutnya marah, macam rebeteme. Like how do you tell your mom? Tak mak, agak-agak lah tu benda sikit je bro. Like bro, susah bro. No, come on lah. Let's face it. Everyone gonna say no, tak ada. Aku akan cakap ni. Apa ni, salah tak salah, benda kecil je mak orang ni. Cuba kalau betul-betul jadi, macam mana kau nak cakap dengan mak kau? And bila kau cakap baik-baik pun, nanti confirm dia kecil hati. Actually, kalau kau tak cakap, bini kau kecil hati. Oh So shit. sekarang antara kita tidur luar atau ataupun kita tak dapat makan daripada makanan mak kita. Kita kecil hati. Macam mana? Kalau kau apa? I mean, to be honest lah, like what will you do? Like what will you like plan out to do? Honestly aku tak tahu. Aku laki kenapa aku cakap macam, kenapa aku sound very lost in this kind of scenario thing? Because it has never happened. Yeah, exactly. Yeah, it has never happened to me. Pasal one thing is, aku tahu yang aku rasa the thing that made it easy is bini aku pandai
ambil hati In a way lah. Ambil Dia hati. kira macam sebelum kahwin apa gini semua, dia dah start macam start tu belajar cara mak aku sikit-sikit. So bila when she comes over, it becomes easy. Kau faham tak? Okay. Faham. Dia Okay. becomes easy. Habis mak aku relax. Mak aku macam give and take Happy ni. go lucky Dia punya. not so meticulous, not so anal kind of person. Alright. Dia macam apa-apa jadi lah. Janji bukan kat rumah gua. Kira mak aku macam gitu lah. Kau mak kau macam gua. Habis kau Rumah lu nak terbalik lu punya pasal lah. Kira mak aku gitu lah. Lu tak tahu gua siapa gitu lah. Jadi, But what if your side kau pula ke sana? Did you like study ke apa ke? Did you ambil hati ke? actually tak. Pasal okay, here's another thing that makes it easier for us lelaki. Most of the time we are not at that house pun. Okay, if let's say kau tinggal rumah mak mertua kau, most of the time you're not at home Yeah, working. You're at work. Correct or not? Kalau kau tak ada, kalau kau all the way kat rumah, ni lagi satu, aku ada member satu. Dia kira ni memang dia patut lah kena bising dengan mak mertua dia. Tak nak kerja dia. Tak nak kerja, Buaya okay, darat okay. dia. Lepas tu melengkuk kat rumah, main game. Dah lah duit apa ni, rumah tu tak ada tolak sikit. Kenan sikit. Kenan sangat dengan orang-orang macam ni. Kan. Yes, So yes. macam pada aku memang meminta Betul. Tak ada lempang. tapi tu satu. Ada lagi satu member pula, dia work from home every time. Okay. Dia from the start, dia kira kerja dia kat rumah je. Yeah, okay. Dia tak payah keluar, dia tak payah pergi office, tak payah apa. Mak mertua tak faham. Okay. Mak mertua selalu bising. Okay, mak mertua dia seorang yang fasih dalam Fasih. dalam apa modern technologies tak? Tidak. Oh, no wonder. Jadi itulah masalah dia lah. Okay. Sebab work from home ni best tau. Jadi Apa yang mak dia nak marah? Tapi sampai to the point where dia tak boleh tahan, dia sewa office lah. What? For no reason lah. Kira dia sewa office just to be out there lah. That tunjukkan yang dia keluar kerja lah. Kesian ni kawan kau. Aku cakap dia, asal kau tak just pergi Starbucks je ke apa? Ya, betul. Dia cakap takkan aku nak 8 jam kat Starbucks, Mat. Aku Okay, cakap, betul juga Tak lah 4 jam. Lepas tu kan pergi lunch. Starbucks sini lunch pergi Coffee Bean. Extra lepas tu extra pergi McDonald's, KFC. Baik-baik lah. Hopping sikit. You are busy siya tu. Tak boleh lah. Tak boleh. Aku sekarang aku tengah fikir, if I were to be in that situation, macam mak mentua dah start indirect kat aku ke apa ke, aku macam So to the point, macam aku cakap, dia pergi ambil office sendiri, just so that dia nampak macam dia keluar pergi kerja. Kau faham? To that point lah. To that point. Kesian work from home jadi work from office. Kira dia main work from home tak pakai guna, lah. tak guna. Kira Rabak. lagi baik bos rumah masuk office je. Tu lah. Masuk library 8 jam boleh apa? Okay, aku ada question untuk korang satu lah. Okay, what if let's say kau nak makan nak makan lauk bini kau masak Okay. tapi mak mentua kau komen. Komen ni situation Okay. Bukan kawan aku Pernah. Okay. Pernah. Dia komen. Asal macam gini? Oh tak pernah. Okay. Macam mana? Mak mertua kau yang komen. Kira Tak, mak aku lah. Oh, mak kau. So sikit forever mak aku komen kat bini aku punya Masakan. Tapi dia komen kat kau. dia bilang aku apa ni bini aku masak macam Asal ni. macam ni? Tanya Dia tak macam tahu mana? masak ke? Tak tahu masak. Alhamdulillah ada makanan kat atas meja. Kira kau berani lah Berani aku je lah. Siapa lagi nak takut? You come to my house, you respect my house. Gitu lah macam garas sikit. But I love you, mom. Kau ini if it will happen to you lah. Honestly, kalau orang datang, selalu kita order. Honest lah. Ni honest Oh, dia cakap. Selalu kita order. Tak pernah macam bini aku yang masak. For me tak. Pasal Usually didn't happen lah. Yeah. Is it? Usually diorang akan diam je. At most mak aku atau bapak aku will say good try. Good effort. But they will say it. They will say kalau macam okay. They will say macam okay maybe tak sedap. But they will tell you like okay next time maybe taruh this one lebih. They will tell you how to be a better cook lah, rather than just bilang kau gitu then that's it. Correct. Faham. Macam bini aku suka masak. Every time bila orang datang, dia tak suka kosong. Macam Adi datang, aku masak kena nugget. Macam kena masak lah. Macam gitu. So bini aku suka datang masak untuk guest. So always that. And so far Alhamdulillah lah, mak bapak aku tak cakap apa-apa lah.
Okay. Okay, yes. Any other questions bro? Aku tak nak cakap lah. Busy semua kat sana. Aku tengok pun aku macam dah kena siap apology script bagai. Jadi kepada adik-adik kita lah, especially the guys lah, yang tak sabar nak kahwin tu, kita harap korang can take some notes lah. Pasal especially kalau korang macam belum confirm dapat rumah straight away. So korang need to stay with in-laws ke or the either way round. This might be some of the things that you guys have to face lah. Betul. Like ID said, please do prep talk first sebelum kita masuk ke your in-laws ke atau my side ke apa kan. We prep talk dulu what is going to happen, then you guys will go in smoothly lah. But maybe one advice is don't keep it to yourself. Share with your spouse. Macam always have the communication. Whatever problem pun just cakap je. Jangan diamkan diri. Serious annoying duk. And to the habis, this is something that you need to accept. Ini adalah takdir. Kau side mana, kau tetap akan salah. Try your best to be neutral lah. Salah dengan bini. Tak salah dengan bini, salah dengan mak. Ini dah takdir dia. Jadi terima je lah. Kalau betul-betul dah tak boleh tahan, cepat-cepat dapat rumah. Betul. Tu yang aku rasa the safest way. But if let's say korang belum, yang nak dapat rumah tu masih belum lagi ada rezeki keluarlah pergi hotel ke, staycation lah sikit. Kena healthy sikit keluar daripada tempat dan situation yang tengah kasih korang stres. Betul. Tapi kita jangan just nasihat yang budak-budak ni je. Yang mak bapak ni, korang pun kena faham. Bapak mertua ni pun faham-faham. You know, especially kalau menantu perempuan tu yang masuk ke dalam rumah korang, korang tak boleh expect diorang kira ikut A to Z korang punya cara. Betul. Kalau kau nak dia ikut pun, at least kasih dia time adjust. Kasi a few months lah. Macam kerja pun tahun lah at least. Ingat senang ke? Aku baru nak cakap budak tu letak dah 27 tahun tinggal dengan mak dia. Kalau korang mak dia relax je. Kalau korang susah sangat nak belajar macam mana nak WhatsApp orang, macam gitu susah lah kita nak kena adapt. Tak ada. Okay boleh. WhatsApp orang? Tak lah, kan ada orang kan nak teknologi lama sikit kan. Nak kena ajar nanti dia macam sabar-sabar lah, nak sikit-sikit nak marah pula. Gitu kan. Makcik scroll TikTok pun kadang belum pandai. Pergi Facebook percaya semua post kat sana. Tiba-tiba jaga-jaga jangan buat macam ni. Mak ni 10 tahun lepas mak. Tak lah, tapi macam aku cakap lah, on a serious note, aku rasa especially the in-laws lah, I mean the mak bapak mertua ni, you guys definitely play a big part. Yes, correct. Yalah, macam aku cakap lah, some people have it easy, but some just nasib korang dapat yang anal punya ataupun yang problematic one. Sometimes you cannot run. You love the son, you love the daughter, accept it lah. True enough. Accept your fate. So are we doing Mahi don't hold back. Okay lah guys, jadi kita dah sampai ke penghujung podcast kita untuk kali ni. If let's say korang ada cerita tentang the things you went through, time korang baru move in to your in-laws punya house. Betul. Okay, do share with us. Kita nak tahu. Don't worry, kita akan simpan korang punya nama. Kita nak story dia saja. Boleh. And again, if you like any part of this podcast, please do actually screen record and share with your friends, and also share with us so we can share the repost from you guys. And also if you like Mahi to keep joining us for podcast, do let us know. So correct, yalah, ni kira macam dia punya interview interview. I need a job guys. And also jangan lupa podcast kita dibawakan khas kepada anda oleh kami dari Team Roni. Jadi kalau korang nak kurus, jangan lupa 2 product 1 practice ada. 2 product 1 practice ada 2 produk dalam satu Unimate. Lagi satu BioLife S. Unimate is for your breakfast and BioLife S is before your lunch and before your dinner. Jadi kalau korang nak kurus, tekan aja link kat bio id.isham Ferdiford. Dan kita akan jumpa korang di episode seterus Alkisah Podcast. AKP di studio, jom dengar Alkisah, nak buka cerita. Tak kisah Alkisah Alkisah Production.
Tiga budak dope dalam stu. Semua stick macam glue, semua sick macam flu, yeah. Dulu tak kenal, now you know. Guess who? Pass the mic, pedas panas padu, yeah, yeah. AKP di studio, jom dengar Alkisah. Nak buka cerita, tak kisah, tak kisah. Alkisah, Alkisah, Alkisah Production.